item ni panas-panas lagi. Baru je sampai Okey, saya nak buka dulu. Tengok, saya terima dalam keadaan yang sempurna tuan-tuan Okey, good. Kita buka. Okey, settle. Sekejap Oh, dia ada ni. Kena gunting ni. Dekat ni. Ni ada. Sekejap Okey. Okey. Okey, settle. Okey. So siapa-siapa nak beli sangka untuk kucing, anak kucing boleh lah tuan-tuan Okey, ni pintu dia. Atas pun ada juga pintu. Okey, good. Harga dia ekonomi. Okey, good. Murah-murah ini. Okey, order sekarang. Okey, pada siapa-siapa yang tengah cari cat kayu, nak cat pintu macam saya ni, okey, saya syorkan beli yang ni tuan-tuan. Yang ni murah je. Okey, yang ni tak silap saya 0.5 liter. Okey, bolehlah untuk satu pintu ni dan satu frame ni tuan-tuan Okey, kita settle. Ni warna putih tuan-tuan Okey, seakan putih susu lawa ke. Okey, cuma tak settle lagi. Kering tu. Okey, masih lagi lembab lagi tuan-tuan Okey, so saya sebagai pengguna saya sangat puas hati lah. Okey, saya sarankan lah pada siapa-siapa yang nak beli cat ni ekonomi apa semua boleh order sekarang tuan-tuan Okey, nanti saya akan sertakan link di bawah. Okey, good. Ada ibu bapa yang mana tengah cari pampers, okey, nak yang jenis luar, beli yang ni tuan-tuan Okey, satu pack ni okey. Ada 40 keping tuan-tuan Ni size L, nampak? Size L Okey. Sekejap saya keluarkan tuan-tuan Baru je sampai. Okey, tengok. Jenis luar tuan-tuan Okey, sebelah dalam dia macam ni. Okey, good. Ni pun anak tak sabar-sabar nak guna. Saya kata relax dulu. Bapa nak buat review dulu. Okey, lepas saya review, malam nanti boleh lah nak pakai apa semua. Okey. And pack macam ni tuan-tuan senang kalau tuan-tuan nak pergi travel ataupun nak balik kampung apa semua tuan-tuan Dia tak adalah memerlukan ruangan yang besar tuan-tuan Okey, kalau contohnya balik 2-3 hari beli yang ni okey lah. Nampak macam pening sikit tukar, nampak macam pening tukar. Macam tu lah. Okey. So, kalau siapa-siapa yang nak beli boleh order tuan-tuan Harga dia boleh check kat bawah tuan-tuan Murah je ni. Murah je. Okey, good. Saya berterima satu lagi sampel portable electric juice cut tuan-tuan Okey, yang ni dia boleh blend lalu buah-buahan tuan-tuan untuk jadikan air. Okey. Dia siap ada mata blade lagi semua tuan-tuan Okey. Ni tuan-tuan saya nak tunjuk. Tapi sekarang ni tak ada buah. Saya nak tunjuk Dia kata tekan 2 kali untuk on. Okey, nampak? Blade tu bergerak tuan-tuan Okey. Lepas settle apa semua. Okey. Tuan-tuan boleh tukar penutup ni. Unik benda ni. Tukar penutup tu ni. Lepas tu gantikan dengan penutup yang ni tuan-tuan ganti and then sini boleh minum. Okey. Straw boleh bagi juga. Padulah. Boleh minum terus jus tuan-tuan buat air tembikar ke, buat air apa-apa memang sangat sesuai tuan-tuan Okey. Unik kan? Okey. So, kalau ada siapa-siapa yang nak beli boleh order tuan-tuan And then lupa nak bagi tahu. Senang untuk dibawa ke mana-mana tuan-tuan nak travel ke, nak pergi mana-mana tak naik kereta pun boleh tuan-tuan Okey, sambil-sambil apa ni orang kata kita hadap traffic apa semua boleh minum jus tuan-tuan Okey, good. Order sekarang. Cuaca sekarang sangat cuaca sekarang panas. Okey. Memang berpeluh saya tu malam-malam tuan-tuan Okey, padahal kipas dah pasang dah. Okey, muncullah ada mini kipas ni tuan-tuan Bolehlah saya pegang gini tuan-tuan Okey, at least rasalah juga tuan-tuan Tengok, rambut tak nampak, nak tunjuk dah. Okey, tengok. Kecil ke tuan-tuan Okey, kipas ni senang untuk dibawa ke mana-mana. And dia punya speed, tuan-tuan boleh tekan ni. Dia guna satu button ni. Okey, 100, 150 199 tuan-tuan terasa.
Bunyi tak dia punya enjin tu? Bunyi tuan-tuan. Okay, bila tekan lagi, dia off. Okay, good. Okay, kita ni balik. Okay, dia kena tekan lama sikit. Okay. Puas hati tuan-tuan. Okay, tengok lah. Tengok baju saya. Nampak tak? Ada pergerakan tuan-tuan. Angin dia kuat. So, tunggu apa lagi boleh order sekarang. Okay, good.